sejahtera dan selamat datang ke laporan khas kami. Hari ini kami membawakan satu kajian kes berkaitan rasuah yang melibatkan seorang pegawai polis berpangkat tinggi di Pulau Pinang. Pegawai tersebut disyaki menerima suapan bagi melindungi aktiviti alam. Dalam laporan ini, kami akan membincangkan latar belakang kes, bagaimana kes ini terbongkar serta implikasinya kepada masyarakat. Dalam kes ini terdapat beberapa bentuk perlakuan rasuah dan salah guna kuasa. Pertama ialah penerimaan suapan. Pegawai tersebut didakwa menerima wang daripada pemilik premis sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang. Kedua ialah penyalahgunaan kuasa. Sebagai pegawai penguat kuasa, beliau mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan terhadap aktiviti haram, namun kuasa tersebut disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Ketiga ialah perlindungan terhadap aktiviti haram seperti pusat hiburan dan perjudian yang sepatutnya dikawal oleh pihak berkuasa. Kes ini melibatkan seorang pegawai polis berpangkat ASP yang bertugas di Pulau Pinang. Menurut laporan berita, pegawai tersebut disyaki menerima rasuah berjumlah kira-kira RM27,000 daripada pemilik premis hiburan dan pusat perjudian. Rasuah ini dipercayai diberikan sebagai balasan supaya pegawai tersebut tidak mengambil tindakan terhadap aktiviti haram yang dijalankan. Kes ini berlaku antara tahun 2016 hingga 2021 dengan jumlah bayaran bulanan antara RM500 hingga RM2,000. Kes ini penting untuk dikaji kerana ia melibatkan pegawai penguatkuasa undang-undang yang sepatutnya menjaga keselamatan dan mematuhi undang-undang. Apabila rasuah berlaku dalam institusi penguatkuasaan, ia bukan sahaja melibatkan pelanggaran undang-undang, malah boleh menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan. Tujuan kajian kes ini adalah untuk mengenal pasti bentuk rasuah yang berlaku, menganalisis faktor yang menyumbang kepada kejadian ini serta memahami kesan kepada masyarakat. Kes ini terbongkar apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM menjalankan siasatan terhadap aktiviti rasuah yang melibatkan pegawai berkenaan. Pegawai tersebut akhirnya ditahan oleh SPRM ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Pulau Pinang. Mahkamah Magistrat Georgetown kemudian membenarkan perintah reman terhadap suspek bagi membantu siasatan. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 17 dalam kurungan A Akta SPRM 2009 yang berkaitan dengan kesalahan menerima rasuah. Sekarang kita akan bersambung dengan Encik Aikan yang berada di tempat kejadian. Terima kasih kepada Puan Pravina. Kini saya berada di tempat kejadian bersama guru gambar dan pihak polis. Sebentar lagi kami akan temu duga pihak polis. Okey, kali ini kami akan menemu bual pihak PDRM. Encik Janakan. Encik Janakan, boleh Encik berikan sebahagian latar belakang dan kronologi kes ini? Siasatan awal mendapati suspek dipercayai menerima wang suapan berjumlah kira-kira ringgit Malaysia 27. Beberapa faktor boleh menyebabkan berlakunya kes rasuah seperti ini. Antara faktor utama ialah sikap individu yang tamah dan kurang integriti. Selain itu, pengawasan dalam organisasi yang lemah juga boleh memberi peluang kepada pegawai untuk melakukan salah guna kuasa. Faktor sistem dan persekitaran juga mempermainkan peranan, terutamanya apabila wujud aktiviti harian yang memberi peluang kepada rasuah. Kes rasuah seperti ini memberi pelbagai implikasi. Kepada individu, pegawai yang terlibat akan dikenakan tindakan undang-undang dan kehilangan kerjaya. Kepada organisasi, kes ini boleh menjejaskan reputasi pasukan polis. Manakala kepada negara, ia boleh mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap sistem penguatkuasaan undang-undang. Daripada kes ini, kita dapat mengambil beberapa pengajaran penting. Integriti dan amanah adalah nilai yang sangat penting dalam perkhidmatan awam. Selain itu, pengawasan terhadap pegawai penguatkuasa perlu difokuskan lagi untuk mengelakkan salah guna kuasa. Langkah seperti audit dalaman, pemantauan yang lebih ketat serta kesedaran anti rasuah perlu dipertingkatkan. Kes rasuah seperti ini memberi pelbagai implikasi kepada individu, pegawai yang terlibat boleh dikenakan tindakan undang-undang dan kehilangan kerjaya. Kepada organisasi, kes ini boleh menjejaskan reputasi pasukan polis, manakala kepada negara ia boleh mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap sistem penguatkuasaan undang-undang. Kesimpulannya, daripada kes ini, menerima rasuah dan menyalahgunakan jawatan membawa banyak kesan negatif seperti tindakan undang-undang, kehilangan kepercayaan,
kerosakan reputasi dan menjejaskan pembangunan organisasi serta negara. Kesimpulannya, rasuah merupakan satu jenayah yang serius, boleh memberi kesan besar kepada masyarakat dan negara. Semua pihak perlu memainkan peranan dalam memastikan integriti sentiasa dipelihara dan rasuah dapat dibendung. Saya, Pravina bersama dengan rakan wartawan kami mengakhiri laporan khas ini. Terima kasih kerana menonton.